saya Iman, wartawan celik alam sekitar. Hari ni saya ada misi penting. Operasi henti asap. Tapi sebelum saya beraksi, mari kita tengok punca sebenar kenapa udara kita dah tak segar lagi. Alah, bakal sikit je lah. Daun-daun kering je pun. Jimat rasa. Aduh, asap ni dah masuk rumah ibu lah. Kesian anak ibu. Menangis-nangis tak selesa. Siapa yang bakar tu? Kalau semua orang amankan pembakaran terbuka, kesihatan kita akan terjejas. Kan api dah merebak. Nasib baik ada kakak bomba. Bomba datang berlumba-lumba. Bomba kebakaran, waris punca kebakaran. Bomba kebakaran, panggil 999. Assalamualaikum. Saya Encik Awan bin Benda, pengkaji udara segar. Tahukah anda pembakaran terbuka hasilkan gas karbon monoksida dan zarah yang halus bahaya. Asap tu bukan main-main tau. Boleh menyebabkan batuk, sesak nafas dan jerebu. Kalau pembakaran terbuka berterusan diamalkan, menangislah bumi kita. Jabatan Alam Sekitar Malaysia dah sediakan macam-macam kemudahan. Kenapa kita nak bakar sampah lagi? Kalau belum terbuluh, biarlah dari rebungnya. Jadi, generasi kita lah yang perlu melakukan perubahan. Boleh? Kalau bukan kita yang hentikan, siapa lagi? Sampah boleh dikitas semula. Daun boleh jadi baja. Udara perlulah kekal segar.